Nampak gayanya memang nak jadi pimpinan PAS ni mulut kena kotor. Ni ulu laknat ni. Ulu laknat ni. Boleh jawab? Boleh sikit-sikit ya? Silakan. Okey, Kota Baru, apakah ini perancangan untuk membunuh Presiden PAS yang ada di Masjid Rusila itu? Adakah ini kita tidak SOP mahu Yahudi? buat andaian. Hormat pendang. Yap, yang berhormat pendang boleh keluar sekejap. Jangan kacau dewan. Badut. Pendang, saya rehatkan pendang untuk 2 hari. Out now. Tanggal 10 tahun. Di kantung 10 hari mulai sekarang. Tamah ni Kota Celaka ni. Kota Melaka. Sorry, saya tersilap. Saya silap. Tamah. Dia selalu Kota Melaka. Apa semua ni. Saya tidak benarkan yang berhormat pendang berucap. Saya hanya bagi arahan tarik balik bahagian itu saja. Tolong. Yang Muhammad, saya minta maaf. Saya takkan tarik balik. Memang jelutung anti-Islam. Saya semua dekat. Jadi, saya tak akan tarik balik lah. Yang berhormat pendang 3 tarik balik. Nak tarik balik atau tidak? Ya. Tekan tu dan bercakap. Saya tak tarik balik. Dengan sedemikian, bentara 3 hari keluarkan. Satu lagi pimpinan daripada Kedah. Pendang. MP Pendang. MP Pendang. Allahu Akbar. Dia semalam 2 hari lepas tu dia sekali lagi dia bukan tersalah sebut, dia sengaja sebut. Dia kata ulu laknat kepada ahli Parlimen Amanah YB Sani Hamzan. Dan saya ucap tahniah, dan itulah keperluan YB Sani Hamzan melawan fitnah jahat dan kata-kata jahat. Untuk makluman YB Sani tak pernah kalah lagi tahu. Kalah sama fitnah. Okey. Dia bukan jenis politik fitnah. Dan dia pun bukan jenis kata bodoh, kotel, tak ada. Dia lawan fitnah. Itu keperluan ahli parlimen kita. So, komen sikit lah. Ahli parlimen Pendang ni. Dia sama juga. Saya duduk tengok beberapa siri kita kata persidangan sesi Dewan Rakyat kan. Ahli parlimen Pendang ni dia suka provokasi. Dan provok dia ni, provok yang kita kata macam benda tu kalaulah kita fikir seorang MP, seorang MP yang sepatutnya memperjuangkan hak rakyat, seorang MP yang sepatutnya membawa isu-isu nasional lah ke orang kata ke peringkat yang tertinggi untuk dibincangkan. Dan ya, kita tahu Dewan Rakyat ni adalah tempat untuk membina polisi dan sebagainya kan. Tapi bila dia beberapa kali cuba untuk nak provoke, lepas tu orang kata apa, bagi sangkaan jahat macam 366 macam sangkaan jahat. Betul. Macam hari tu yang dia kata nak bunuh presiden yang berlaku di Rusila. Di Rusila tu. Katanya APMM adakah ini cuba membunuh. Betul. Ahli parlimen apa? Ni orang pergi masjid, tidak ada angkat senjata. Tidak ada apa terjahan, tidak ada ambush. Tiba-tiba dia kata adakah ini operasi nak membunuh. Kalau nak membunuh mesti angkat senjata. Betul. Kalau sembahyang, kalau setakat adalah latihan dia cuba nak lari daripada jurulatih dia ada berlari. Ini mencurigakan, tak ada masalah. Betul. Mencurigakan itu biasa, tetapi kalau mencurigakan sampai ke terfikir yang nak bunuh, itu panggil paranoid, ataupun itu juga dipanggil orang yang cetek akal lah. Sebab kalau kita tengok balik lah, kalau kita tengok balik beberapa figura pembangkang dalam sesi kali ini, dia orang kata apa, kita boleh nampak orang kata apa, bukan kalau nak kata nakal tu dia sekali-sekala dia usik-usik. Tapi ini dah jadi bila setiap kali perbahasan, ini adalah attitude. Ini adalah identiti dan dia. Juga ini juga adalah mungkin orang PAS suka. Karena kalau orang PAS tak suka ataupun pimpinan dia tak suka, dia mesti larang lah. Pimpinan dia yang bercakap kotor dalam parlimen, buat sangkaan jahat, mengganggu gugat. Dan kita juga dapat lihat, nampak gayanya memang nak jadi pimpinan PAS ni mulut kena kotor.